Okay, sekarang ni banyak sangat konten-konten tak menarik dekat YouTube. So aku nak ajar macam mana cara untuk lock YouTube daripada dimasuki oleh kanak-kanak. Tapi sebelum tu kita intro. So aku nak ajar macam mana kita nak buat macam ni. So bila kita tekan, dia ada password dekat tepi tu, tak ada siapa boleh masuk kecuali akaun budak-budak. Senang saja, pergi ke mana-mana, masukkan password. Okay, pergi ke sebelah ni, ambil setting. Lepas tu pergi ke parent code. Okay, on. Okay, kalau off aku off semula. Okay, aku off ni untuk tunjuk ke hampa lah. Okay, so tekan je parent code balik, on. Okay, masuk ke parent code. Sekali lagi, automatically dia orang tak boleh masuk kecuali account kids. Okay, so selamat mencubalah. Okay, bye bye, assalamualaikum.